Hai semua, kali ni kan saya nak share resepi kek lapis Black Forest. Kek ni ada 15 lapisan. Lapisan yang perisa coklat ni ada 12 lapisan, yang warna putih tu ada 3 lapisan. Berat setiap lapisan yang warna coklat dan warna putih tu sama je 200 gram. Setiap lapisan yang warna putih tu korang letak buah cherry. Kek lapis Black Forest ni memang sedap sangat-sangat sebab saya guna dark chocolate couverture dan serbuk koko import. Kalau makan tu terasa pahit-pahit kat ujungnya. Mula-mula kita satukan bahan-bahan kering. 360 gram tepung pau, 150 gram holik, 50 gram tepung aiskrim. Korang mesti tutup permukaan bekas ni supaya bahan-bahan kering ni tak berketul-ketul. Ketepikan dulu. 500 gram salted butter, 500 gram cream cheese, 1 sudu besar overload, 500 gram susu pekat. Kek lapis ni saya tak menggunakan gula ya. Saya guna susu pekat je untuk kemanisan kek. Kemudian korang bolehlah pukul ke semua bahan-bahan ni sampai betul-betul kembang. Kalau dah kembang putih macam ni, baru masukkan 10 biji telur grade A. Telur tu korang masukkan sebiji demi sebiji. Pastikan telur tu betul-betul sebati, baru masukkan telur seterusnya. Telur habis dipukul, baru korang masukkan bahan-bahan kering yang kita campur di awal video tadi. Tapi korang masukkan sikit demi sedikit supaya senang sebati dengan bahan-bahan lain. Bahan-bahan kering habis dipukul, baru masukkan 100 gram dairy whipping cream, 100 gram susu full cream. Timbang ke semua adunan ni kan kepada dua bahagian. Bahagian yang ni 600 gram dan bahagian yang lagi satu tu 2100 gram. Kalau korang nak kek korang sedap kan, korang guna je brand yang ni, saya guna dalam 30 gram. Serbuk koko jenis yang hitam pula saya guna dalam 50 gram. 250 gram dark chocolate couverture. Masukkan ke dalam adunan yang berat 2100 gram. Lepas tu bolehlah korang sebatikan bahan-bahan ni. Kalau dah sebatikan, korang bolehlah ketepikan dulu. Kita nak buat adunan yang 600 gram. Yang 600 gram ni, korang cuma campurkan warna putih secukupnya. Adunan kek lapis kita ada dua. Satu warna coklat ni, yang coklat ni perisa coklat. Yang putih tu pula perisa cheese. Saya guna loyang 9x9x4. Bawah loyang tu saya sapu dengan butter sebab saya nak lekatkan kertas baking. Keliling loyang tu saya tak sapu dengan apa-apalah. Mula-mula kan kita panaskan oven tu selama 8 minit. Suhu 180 darjah Celsius ataupun bergantung dengan oven korang masing-masing. Lapisan pertama tu saya bakar guna api atas dan bawah. Saya letak loyang tu dekat rak paling bawah sekali. Lapisan pertama ni saya bakar selama 8 minit suhu 180 darjah Celsius. Ataupun bergantung dengan oven korang masing-masing tau. Lapisan kedua dan sampai lapisan terakhir tu saya bakar dalam 8 minit suhu 140 darjah Celsius. Saya bakar guna api atas sahaja. Cara melapis kek ni senang. Mula-mula kita buat 4 lapisan yang warna coklat tu. Lepas tu lapis lagi menggunakan lapisan yang warna putih tu. Setiap lapisan warna putih tu korang letak buah cherry tau. Lepas tu buat lagi 4 lapisan yang warna coklat. Ulang proses yang sama sampai ke semua adunan ni habis. Yang ni lapisan terakhir.
Sebab ada lebihan adunan yang warna coklat tu kan, saya tak buang sebab membazir, jadi saya buat hiasan atas kek tu lah. Lepas tu jangan lupa susunkan lagi buah ceri tu bagi cantik kan. Lapisan terakhir ni masak kan, keluar je daripada oven kan. Korang terus sisip keliling loyang, lepas tu rehatkan kek selama 25 minit. Selepas 25 minit, rehatkan kek, sisip lagi sampai bawah loyang dan terus keluarkan kek daripada loyang. Tunggu kek tu betul-betul sejuk, baru korang bungkus kemas-kemas, simpan dalam peti ais 1 malam. Esoknya keluar je daripada peti ais kan, korang bolehlah terus potong kek tu. Selamat mencuba semua. Semoga resepi yang saya share kali ni bermanfaat untuk korang semua.